Ni bang, biawak besar bang, nampak ni. Ni, biasanya ada biawak paling besar di dunia. Tu, tengok budak tu ni atas buaya tu, nampak? Siamang. Ada ke ni? Anwar. Anwar. Apa ni? Anwar. Cakap Pak Ju. Mak cakap itu Pak Ju. Oh, paten. Oh. Okay, sekarang ni kami dah sampai di Kampung Gajah, Surabaya. Bukan kat Perak je ada Kampung Gajah. Surabaya pun ada juga. Gajah tengah makan lah. Wah, ngantuk pula. Tengok yang banyak. Satu, dua. Mani. Tangannya diangkat mani uang. Satu, dua. Ayo kalian lagi bareng-bareng. Bangun. Bareng-bareng. Semua. Ni. Itu tiketnya, nanti masuknya itu. Terima kasih. Silakan untuk berapa orang? 5. Ni RM15,000. Ni harga tiketnya seorang RM15,000. Terima kasih. Sama. Tak apa Pak, terima kasih Pak. Masuk ke sini? Ya, masuknya ke sini. 4 orang free-nya. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Masih ya, Pas. Terima kasih. Terima kasih. Ni bang, biawak besar bang, nampak ni? Ni, biasanya ada biawak paling besar di dunia. Jom mas. Ha? Tu, tengok budak tu ni atas buaya tu, nampak? Mana? Tu dekat atas. Siamang? Mana kak tu? Oh tu. Ni rainbow, rainbow. Inilah rainbow tu dalam. Rainbow. Oh, siap berlanggar. Anjing laut. Oi, dia pusing-pusing. Oi, pandai dia. Okay, cepat. 1, 2, 3, pusing. Hei, dia pusing sana. Dia suruh dia pusing badan. Dia pusing. Tu atas tu, kenapa tak masuk? Masuk. Yes. Tadi orang dapat dia pusing. Okay, berlanggar cepat, berlanggar. Dah dia naik pula. Tadi dia pusing. Assalamualaikum. Salam dari Surabaya. Hari ni hari last kami di Surabaya. So petang ni ada masa terluang sikit, bawa anak-anak pergi masuk kebun. Sumur. Sumur. Ada ke ni? Ha? Ini biawak ada? Oh tu. Ada kat belakang kayu tu. Ha? Dekat belakang kayu tu ada nama. Oh tu belakang ni juga. Ya kan? Ni ada makan kambing dek. Dia makan kambing macam ni dek. Dia tak gigit pun. Terus telan ni. Terus telan. Biawak komodo. Biawak yang paling besar di dunia kat Indonesia.
Ha. Buat macam tu. Satu buat macam ni. Mana? Ha? Tu. Lidah ada? Ha. Tu. Ha. Mana? Ni pertama tak? Please. Buat tu. Ni burung engdeng. Hornbill. Burung kangkaren perut putih. Kalau kat Malaysia namanya burung enggang. Tu jerapah. Jerapah. Ah ni kak jerapah. Apa burung unta? Jerapah. Ni nama dia jerapah. Kalau kat Malaysia jirafah. Mamalia berkuku genap. Endemik Afrika, merupakan spesies tertinggi yang hidup di darat. Tak kerti. Ni apa? Burung onta. Dia datang dia. Dia datang. Nah? Ni kalau dekat Malaysia panggil kuda belang. Kalau dekat sini, jap kita baca tengok apa benda. Hai. Hai zebra. Papa. Oh zebra kan? Hai zebra. Tu. Hai. Ni panggil zebra juga. Buat apa? Ni monyet Japan. Mana dek? Tu. Monyet ekor panjang nama dia. Hot. Monyet ekor panjang. Tengok. Ekor dia sikit dah nak datang gelam. Oh. Kan? Anak dia tu. Anak dia. Mana? Ba, rakun. Mana? Tengok wakuna rakun. Rakuna. Nak tengok wakuna. Mana rakun? Ni rakun, nama dia rakun. Oh, rakun. Dalam cerita satu apa benda. Ada? Ada. Ha? Ada? Kun. Yang ketuk-ketuk dek. Kun, bangun. Akun. Kun. Akun. Dek ni genu. Ni. Ada ke penguin? Tak ke penyu? Tu. Apa ni? Tu. Kat lembu kan? Ni apa? Ni apa? Ha? Musang. Ni kira ni. Mereka isong. Anggus. Ni apa? Ui. Oh. Payah dek. Nak tengok tu pula. Ui, what's that it? This is crocodile. Buaya. Ada tu. Kat sini pun ada, ya Allah. Baik dek.
Beruang ni, beruang. Itu bukan. Mana apa? Beruang madu. Oh ni beruang madu. Oh tu ha tu. Lisa ada muna mandi. Harimau mana harimau? Dia buat makan kaki yang itu. Hi bear. Ni apa? Mana? Oh atas tu. Besar. Uish. Besar. Ni apa? Oh ni. Lubang itu. Kakak kat lubang itu. Ha. Muka dia macam menangis je. Tapi muka dia bercakap. Macam giant. Dia sakit. Sita tung. Mana? Anwar. Anwar. Apa ni? Anwar. Cakap Pak Ju. Mak cakap itu Pak Ju. Bagi tahu Pak Ju. Apa mana dia? Tak nak cakap. No. Ni apa? Deer. Hai Deer. Rusa tutul. Apa tu? Oh, tu. Ni mana? Ni. Adik kembali adik. Dek, adik balik dek. Itu tu. Ni besar kan? Burung apa? Burung ke ayam. Junaimah ni mana kak? Yang hitam mana? Tu ha. Ibis roko-roko. Woi, jangan duduk situ. Ayo. Bayar. Pohon atau Bau tak burung. Gurul-gurul. Dek, lumba ke apa ni? Ha? Ada nampak lebih besar. Dek. Ada nampak lebih besar. Dia boleh menyelam lah. Papa, dia makan apa, Pak? Oh tu. Dia makan apa, Pak? Dia makan apa? Papa tak? Dia makan. Pada mana pecuk? Ha? Menyelam. Bangga tontong. Ui, besar ni. Ni lah yang duduk. Shh, Hazan. Ni yang duduk atas tiang elektrik rumah kita tu. Ya. Ya. Bukan selalu warna. Jauh dia. Apa tu? Apa tu? Mana? Banyak. Kita kura-kura. Oh, paten. Oh, kakak yang terkejut. Kakak yang terkejut orang. Mana kau ni? Dek, ni. Mulut dia panjang. Dia boleh simpan.
Tu datang adik, datang. Man, tu. Mana bangak tu? Oh tu. Burung kakak. Hai. 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 Oh, awan terlepas, awan terlepas, awan terlepas. Haiwan zoo terlepas. Oyen, oyen. 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 Takur Tara. Hai Takur. Hai satu malam kabur galang. Ni itik kepala benjol. Yang tadi ya? Ya siamang ya? Dia terbalik. Ya cacah Tadi hebatnya. Hebat tak? Anak komodo lah dek. Tapi memang cakap betul lah. Ni tempat ni apa ni? Haiwan beranak. Nampak tu? Perawatan bayi satwa. Dalam tu ada ha. Kampung Gajah Perak. Okey, sekarang ni kami dah sampai di Kampung Gajah Surabaya. Bukan kat Perak je ada Kampung Gajah. Surabaya pun ada juga. Gajah tengah makan lah. Wah, ngantuk pula. Mana pak gajah je? Baca dalam kandang. Tak nampak. Ini nampak tak? Besar ni dik. Dia faham kau cakap bangun tu. Faham, dia dah jaga lama daripada kecil. Tapi kan tak faham bahasa Malaysia. Taklah, dia dah faham. Oh. Apa tu awak? Jadi kalau kita Oh. manusia, pasal alien ke kita faham. Kalau gajah dari kita. Nilgai. Itu loh, bisa tuh gitu. Iya kan? Itu loh. Udah kudu di bawah di barat. Iya. Ayo. Ni apa? Babi terlepas. Kenapa nama dia babi rusa? Ha? Melihat dua anak laki-laki bernama Sultan dan Tian dengan curi-curi, Sultan memakai kaos hitam dan jaket merah, dan Tian memakai baju biru dengan topi hitam. Dari TK Muslimat NU Pablo Laras yang bertujuh malam ditunggu oleh orang tuanya untuk pusat informasi.
Pengunjung kebun pengunjung wisata Surabaya yang melihat dua anak laki-laki dari Kemang Sumat Eko Aslo Larang Sumber Gunung Malang ditunggu oleh kedua orang tua di desa Kusuma. Atas berani kami ucapkan. Papa, kuda ini, Pak. Kuda ini. Tu mana rupa dia? Ini kuda ini. Pak, kuda ini tu badak kan? Badak. Badak. Tengok ni, hippopotamus. Kan? Mana Mama Lia, Pak? Ni Mama Lia lah ni teman ni. Bukan. Yang ni badak sumbu. Macam ni jom. Macam buaya. Oh, Papa, tunggu. Nabi naik. Kita punya satu. Papa, ada botol mineral ke dalam? Kan dulu Papa cerita ada botol. Dia tempat simpan air. Siapa Helmi Ahmad ni? Ahmad Osman. Bye bye kebun binatang Surabaya. Sampai jumpa lagi. Oh, ya,